Hai, Assalamualaikum kepada anda yang memiliki motor Kiwi XDV 180 Evo ni. Okay, kalau anda perhatikan, saya nak tunjukkan anda satu-satu. Okay, kalau anda perhatikan kat bawah ni, okay, kat bawah ni ada hos minyak tau ni. Hos minyak ni, macam mana nak tunjuk tangan tak sampai lah. Okay, hos minyak ni, okay, hos minyak ni mana? Hos minyak ni, ni daripada atas ni ke bawah ni, dia sebenarnya belaga tau dengan point ni, dengan enjin tu. Jadi saya dah test tadi tau. Saya dah jolok sikit dengan jari saya. Sebenarnya dia bergesel tau. Dia bergesel dekat enjin tu. Jadi apa yang berlaku, dia ada pergeselan tu menyebabkan hos tu menipis. Jadi bila menipis ada potensial nak bocor. Dilaporkan sebelum ni memang ada kebocoran tau. Orang lain dah ada bocor benda ni. So kepada anda yang baru memiliki motor ni, you all kena aware tau dengan hos ni. So tu kejap lagi saya nak dekat sini mungkin korang tak nampak ni hos ni. Sorry tak nampak ni. Ni hos ni. Ni nampak ni. Ni yang saya tunjuk ni. Ni hos ni sampai ke bawah ni, dari bawah ni yang naik atas ni dia bergesel dengan ni. Jadi ada potensial nak yang dekat tu, dekat point tu, kalau korang perasan tu nampak tu dia ada lekuk sikit tau. Ada potensial nak bocor. So kalau leka tu, kalau tak dibuat apa-apa, nanti dia bocor, jadi masalah tau. Minyak tu akan turun. Jadi itulah, ni masalah lah. Masalah sebenarnya yang kita boleh claim lah. Tapi untuk nak elakkan benda ni berlaku, so you all kena pastikan buat satu penghadang antara pertemuan tu ni dekat lekuk ni kan, dia tak bergesel. So kena letak protector lah, apa-apa saja bahan, untuk pastikan dia tak direct contact. Kalau tak nanti dia akan bocor. Okay, so itu sajalah nak kongsikan untuk masalah QA ni. Okay, bye.